Assalamualaikum guys. Lama kita tak review skin. Damn. So hari ni kita nak review skin apa? Korang pun tahu. Dah 12 dah. Bulan 12. Hari 19. Damn. Kita nak review skin apa? SpongeBob. SpongeBob. Aku punya pentunggu sangat weh. Tak dapat-dapat dulu. Ingat kan? Dia dapat 9,000 coin terus dapat. Lalas kena perang. Tak dapat. Damn. Ni. Ada tu. Kita review skin. Macam biasa. Korang jangan lupa subscribe. Korang subscribe dulu. Tekan bell notification tu dengan like sekali. Damn. So aku memang nak tengok skin SpongeBob ni. Sebab dia punya coin korang tengok 400. Okay. Tapi dia punya coin yang kita kena kutip tu 9,000 tu. Kalau skin ni dia memang shock gila. Okey lah. Kalau tak shock, tak tahu tu. Punyalah aku beria sangat tunggu tu. Buang masa. Kita review lah. Jom kita beli. Ni ke tak random? Tak payah. Cyclops limited skin. Let's go. Confirm. Alright. Nanas. Wish SpongeBob lol. Aku nampak dia tak pakai spender. Dia pakai spender ke tak pakai spender ni? Damn. Ni skin Patrick ada ni. Tapi aku nampak Patrick dia keluar tapi tak keluar ke Patrick? Wish. Cantik tu. Damn. Dia punya HD. Balloon. Kita review hari ni skin apa? SpongeBob Cyclops. Let's go. Main rank Memang rank. Aku ingat nak main klasik tapi tak syok main klasik. Nak review skin ni nak main rank baru boleh weh. Astagfirullahaladzim, aku kena tukar dua mid. Dong tak bagi weh. Bang. Mid. Bang, mid bang. Bang. Mid bang. Wee. Your team is banning. Mid bang. Kan aku nak buat round kedua weh. Di saat dia decline. Weh, jangan tu. Weh, takkan aku kena buat 2 kali. Please Aku pick a hero. troll. Aku memang troll nanti. Kau tunggu weh. Aku nak Cyclops. Weh. Mebarai. Yes. Korang nak tengok, nak review, kena tengok round kedua game. Sebab aku nak tukar role aku jadi mid baru boleh. Ni jadi tak tukar tu. Aku letak ni multi role. Damn. Wih, tak best tu. Malay aku nak pakai room. Kan nak orang review nak pakai room. Damn. Nak pakai rumah apa kan? Tak, kita pakai apa-apa je kan. Kita troll guys. Wih guys. Wih tak best tu. Alright, start ya. Kita main lah game. Second game aku review korang okay. Korang tunggu ya. Jangan pergi mana-mana pula, okay? Your team is picking. 1 hour later. Suri tu. Aku ingat aku dah tukar weh. Aku tak perasan tu. Aku tekan flex roll pro ni. Patutnya sekejap. Ni aku dia tak ada. Astaga. Tadi aku nak 1 weh. Ni kalau dia orang aku letak roll. Barai ni. Ni tak 2 ni. Sekejap. Okay. Mid 1 dengan Cyclops kalau main gold lane best tak? Damn. Aku tak tahu weh. Cyclops kalau kita main gold lane. Meta baru kita create. Tapi aku nak mid.
Dia takkanlah jungle pula aku tak erti weh. Tak apa. Weh dia bagi aku jungle. Bang tukar bang. Your team is banning. Ya. Kalau dia tak bagi kita main Cyclops jungle lah. Kan boleh kan, Cyclops jungle boleh kan. Tapi aku nak kena pandai dulu. Tak Your pandai team bang. is Sekejap, banning. bang. Tak reti bang. Wih aku tak nak go lane doh. Nak mid. Nak mid. Wih tolong lah tak reti jungle aku. Damn. Ah. The enemy is picking. Aku nak Please pick a hero. Wih. Tu jangan update tu. Aku dah panik. Aku dah. Sekejap mana dia. Set satu. Wih. Aduh. Guess. Wih. Again. Mobile Ya, Legends. kita dapat wih. Dia punya ni pun dah tukar eh. Wish 5 baik seconds till the tu. enemy reaches the battlefield. Oh. Smash them. All Ni troops kita deployed. akan Back up. saya tak tahu. Okay. Ni ah. Wish Cyclops. Okay. Dia punya recall macam mana? Wish. Ada benda. Wish. Oh dia boleh naik atas tu. Wih Cyclops lawan Cyclops. Tapi skin tak ada. Wih dia keluar apa? Burger? Dia keluar burger apa ni? Ini Cyclops dia padu aku. Dia buat skin lah macam mana. Sekejap. Ini macam mana dia punya skill recall dia. Oh damn. Aku rasa kat atas tu ada Patrick rasanya. Kau janganlah ambil minus aku. Aish. Aku nak main fun-fun. Burger datang. Ni burger juga. Wih burger tu. Tak kena. Ya. Aku suka tu emote ni. Dia macam ya. First blood. Tapi tadi aku pakai suara dia macam hooray macam tu. Tapi tulisan Y-A-Y kan. Tak ada yang hooray kan. Kita buat ya. Best. Cyclops. Ush, ada SpongeBob naik atas kepala dia. Dia baik tu. Skin ni macam asal dia jalan macam ni. Memang Cyclops jalan macam ni Aku tak pernah tengok movie SpongeBob. Tak pernah tengok. Cuma pernah tengok orang main game hantu SpongeBob. Itu pernah tengok. Tapi ini asal dia jalan macam ni. Initiate retreat. Sengit weh. Member sakit apa? Sakit belakang ke apa? Barai tu. Sakit belakang. Oh sakit. Solo kill. Well played. Sabar. Enemy reached level 4. Double kill. Weh. Ya, tak dapat kills. Tak apalah. Dia baik tu. Skill 1 dengan skill 2 memang cantik. Battle spell and cooldown. Cantik gila tu. Skill 3. Uish, dia ada naik boat. Weh. Turtle. Naik boat. Ada benda naik boat. Masa aku kejar dia. Astaghfirullahaladzim. Oi. Weh. Asal aku pergi kejar dia. Astaghfirullahaladzim. Aku tengah borak. Pergi kejar dia buat apa tu? Aduh. Problem aku ni. Memang problem lah. Caki memang problem. Tak apa. Ni review skin. Kita just main fun. Classic je. So kita main relax. Wah. Dia apa benda kau pakai nyawa. Yang pakai nyawa tu. Revive tu. Barai tu. Pakai revive. Kau dari mana Cyclops? Awal gitu kau pakai. Hang tak erti main macam aku. Macam aku gak ajar Hang macam mana nak main Killing Cyclops. spree. Aku nak tengok dulu member aku.
pakai Cyclops Inspire main tengok game hantu kan. Aku cakap game hantu pernah tengok. Tapi ni apa ni SpongeBob punya bot datang ni dari mana dia datang? Dapat. Wih, jangan KS. Aku rembat kau Kimi. Sekejap, pergi bawah tolong MMA. Ni apa benda ni, main brawl aku ni, barai aku main brawl weh. Tak best lah main brawl lah. An ally has slain the turtle. Goodbye. Aku punya, janganlah kek. Aku ambil burger ni aku lebih baling muka hang tu lah. Aku banyak emosi ya. Aku kena bersabar weh. Kena bersabar. Game ni kalau kita nak main game kita memang kena bersabar tu. Nak review skin ni kena berhappy-happy. Muka senyum. Ini apa benda ni, muka tak senyum weh. Nak mesti Sora. Enemy Sora battle spell Zora. unleashed. Sora. Macam mana bantai kena bantai Sora? Macam mana? Killing spree. Wait. Ni nak Kimi. Habis game ni aku report Kimi Habis Kimi aku tengok 4 assist. Wait, dia bersabar. Yes, kena bersabar tu. Semua game kena bersabar tu. Kalau tak sabar memang dah koyak. Lalu awal lagi item tak siap. Asal ada 2mm Aku buat perasan sakit baki. Asal ada 2mm weh. Asal Cyclops jalan memang Cyclops jalan macam ni ke tu. Aku tengok dia sakit belakang member dah jadi tua apa ni. Asal dia jalan macam ni tu. Aku tengok semua hero memang jalan straight. Dia seorang je jalan macam Solo ni. kill. Kesian tu Cyclops. Solo kill. Ni enemy ke bot? Tak strong tu. Seorang yang strong. Sora. Macam mana gameplay Sora tu? Kau janganlah KS Sora. Hero nama dia Sora. Tui. Dapat. Kau KS aku ambil. Nabi, where are you? Dapat. Ya. Best tu. Aku nak buat review skin ni. Apa tu? Review skin Patrick. Tapi Patrick Cyclops tu bila sampai guys? Aku pun tak tahu tu bila sampai ni. Aku nak nanti Sora lagi. Sora lawan Sora lah. Asal aku pula benda. Ni gila ni keras ni. Apa yang tengah Wish di member sedikit. Tak dapat. Takkanlah aku dapat coklat tak best lah dapat coklat damn. Sora lawan Sora. Takkan aku pula kena. Aku match lah awal lagi. Lag lah. Bau beli 3 item. Dah awal lagi. Legendary. Mampus kau. Lagilah aku buff. Terdekat lah kau ni buat SS. Aish. Ni burger weh guys. Yang kita masak tu dapat event tu weh. Ni burger tu. Sakit aku. Ui, tak habis dulu Nabi. Kau tunggu aku rembat kau. Tunggu Nabi. Aku macam cakap boleh lah. Okey tak? Tak adalah macam tak best, tak cantik lah apa ni. Boleh juga. Tapi yang pelik sangat memang SpongeBob. Memang dia jalan macam ni Kau tengok ni. Member sakit belakang tu. Ni kena urat ni guys. Ni risau ni. Kalau tak urat ni. Cyclops, where are you? Cyclops, keluar Cyclops. Tak jumpa kau Cyclops. Keluar lah. Cyclops tak ada skin. Damn. Wah, Sora lagi. Sora lawan Sora. Jangan kat aku. Boom. Nak gimana tu? Sakit ke tu? Ada mun. Damn, ada mun.
Macam mana nak pakai Sora guys? Kalau korang tahu pakai ke Sora? Aku tak tahu tu. Aku first time tengok Sora dah keluar auto buy. Jangan ambil buff, tolong lah guys. Ni. Habis game ni aku report kau. Betul aku cakap, memang aku report kau. Habis lah. Habis kredit score kau. Lantak lah. KS dah, KS skin. KS buff lagi. Ish. Aku stun kau. Kau jangan nak main-main Jangan nak main-main. Aish. Follow Lord. Follow Lord. Dapat. Damn, dapat. Mampuk. Instant kill. Your team destroyed Sora a tu turret. kuat gila. Legendary. Siapa dapat legendary? Aku ingat aku yang legendary. Weh, sabar kill aku weh. Lek awak lagi. Balik je Team lari destroyed pula. a turret. Awak lagi end. Lek jangan end. Weh, lek damn, the end. Alright. So, alright. Okay, aku bagi rating Victory! untuk Cyclops ni. Memang kena bagi rating sebab apa? Dapat gold. Bukan silver. Silver tu Granger noob. Okay, aku bagi rating Okay, rating aku yang Cyclops. Okay. Sekejap, kita kena buka background dulu. Baru macam best nak bagi rating. Kita bagi background. Kena bagi tak background. Ini tu best. Tak background sikit. Sekejap. Sekejap untuk. Ni, okay. Dia pakai spender weh. Aku nampak tadi pakai spender. Okay, kita bagi rating Rating SpongeBob yang aku bagi, yang aku tengok skin semua tu dalam 7/10. Kita buat 7/10 lah, okay. Sebab apa? Dia boleh lah, biasa-biasa lah. Sebab skin macam skin 400 kan. So macam biasa-biasa lah skin dia. Lagi kalau mungkin kalau buat lagi menarik sangat, memang aku bagi 10/10 ke macam tu. Tapi dia macam biasa-biasa lah. Cuma ada yang efek-efek dia macam ada burger. Ada burger. Lepas tu ada sampan box dia. Ni sampan ni kan. Ni sampan. Dia punya box lah ni. Lepas tu bila skill 1, skill 2 ada burger. Lepas tu ada sampan. So macam so macam tu je. So aku bagi 7/10 lah. Alright. Okay, so aku dah review skin SpongeBob. Lepas tu aku nak review Patrick. Tapi dah tengok lah Patrick bila sampai. Mungkin akan jadi ataupun tak akan jadi pun boleh berlaku lah. Sebab aku pun tak pasti lagi kan. Ini free skin tak apa. Kalau Patrick kena bayar, dia susah sikit. So itu saja untuk video kali ni. So aku dah review. Damn, memang dah review dah. Memang punya beria sangat dah review. Okay, dah test. Memang mantap. Alright. So see you my next video. Bye bye guys. Assalamualaikum. Dan jangan lupa subscribe tu. Penting. Alright. So see you my next video guys. Bye bye. Assalamualaikum.